Harga emas naik, harga emas jatuh. Bilakah masa sesuai saya nak mulakan simpanan emas? Nak mula sekarang ke nak mula nanti? Video ni khas kepada tuan-puan yang masih lagi belum mulakan simpanan emas yang pertama. Maka boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Hari ini orang tak agak-agak nak mulakan simpanan emas. Aku nak mula sekarang sebab harga emas telah pun mencanak sangat-sangat tinggi. Tapi tuan-puan tak perlu tunggu bajet banyak pun untuk mulakan simpanan emas. Mulakanlah dengan serendah RM100 saja di akaun Emas Bubbly Gold. Di mana tuan-puan kami meraihkan semua golongan untuk simpan emas. Baik kanak-kanak, student, suri rumah yang bekerja sendiri yang makan gaji, Grab driver, Grab food, peniaga tepi jalan, peniaga pasar malam, kerja kerajaan, kerja swasta, orang-orang pencen, founder syarikat pun simpan emas di Bubbly Gold. Sebab itulah tuan-puan, dengan akaun Emas Bubbly Gold ni kita boleh miliki simpanan emas kita daripada sekecil-kecil 1 gram sampailah 1 kilogram emas. Mulakanlah sekarang tuan-puan, jangan bertanggung-tanggung lagi sebab harga emas tak tunggu kita. Jadi nak mulakan simpanan emas dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya guide tuan-puan A sampai Z.